Ada permintaan dari Datuk K selepas solat tarawih, Tok T masak steak. Menurut Tok T, steak Wagyu daripada Ashraf Khalid ni boleh masak sendiri dekat rumah. Sama macam dekat restoran yang sedap. Kita boleh ikut macam apa yang kita nak. Ni permintaan lepas tarawih nak makan steak daripada AK Meat. Okay, mak sayang boleh masak sendiri kat rumah. Okay, kan. Lagu. Stop je. Stop je. Tekan satu kali. Okay. Cantik. Ni boleh makan sendiri kat rumah. Dapat steak yang sama macam dekat restoran steak yang sedap. Wagyu. Ni steak Wagyu. Okay, ya. Saya tunjuk. Kita masak sendiri pun. Kita boleh ikut macam mana kita nak. Dia punya daging tu nampak cantik kan? Pandai tak masak sendiri. Okay, boleh order dengan AK Meat. Apa? Asaki. Apa nak? Okay, kita nak hidang kat Datuk K. Alright. Selamat. Kalau nak rasa, kena order dengan AK Meat.